Assalamualaikum dan selamat kembali ke satu lagi episod Jom Melukis bersama Pakcik OPG. Hahaha. Kali ini kita start dengan page yang kosong. Okey. Kali ini Pakcik lebih banyak bercelotih daripada buat mengajar melukis, tapi mengajar juga sebenarnya. Yalah, okey. Pakcik sebenarnya nak respon pada ni ke? Pada komen ini. Ini adalah komen daripada Aliyah Aino. Dia minta Pakcik tunjuk macam mana pula kalau nak lukis badan perempuan. Jadi untuk topik kali ini, sebab Pakcik nak sembang macam lukis badan perempuan, jadi Pakcik lebih bercelotih pada kita macam mana kita bezakan badan lelaki dan badan perempuan. Jadi Pakcik akan lukis dua-dua jenis badan. Nanti Pakcik cerita macam mana beza dia. Okey? Okey. Jadi, okey, kalau siapa yang nak ikut, macam biasa, asah pensel tajam-tajam, kertas atas meja, kita boleh mula. Jom kita lukis sama-sama. Okey. Jadi Pakcik padam dulu. Okey. Jadi sekarang kita buat badan lelaki. Kalau macam Pakcik ajar dulu, kita buat petak ni kan. Okey. Jadi Pakcik tak pergi go detail sangat lah, sebab Pakcik cakap benda ni kita dah belajar. Jadi kita buat macam ni kan. Okey, badan lelaki, first kali Aliyah ke atau siapa-siapa yang belajar badan, ini perbezaan pertama. First kita lukis badan lelaki dulu. Ni Pakcik lukis simple lah. Okay. Pakcik tak cerita sangat lebih-lebih pasal badan lelaki ni, sebab kita dah belajar. Okey. Tekuk kepala. Kita buat gila kan. Okey, nampak macam cincai sikit, tapi bolehlah Pakcik gunakan untuk nak terangkan apa dia. Okey, ini badan lelaki. Badan lelaki dia banyak line straight. Kalau bentuk dia bentuk badan macam tu, kalau macam tu, ataupun kadang-kadang kita boleh lukis bentuk badan lelaki dia betul-betul tegak macam ni sikit dah. Line dia straight. Lepas itu bahu dia rata. Badan lelaki ni boleh kita sifatkan sebagai petak. So, jadi apa Pakcik lukis badan petak. Biasanya macam itulah bentuk badan lelaki. Jadi ingat itu. Okey. Kalau dah badan lelaki petak, apa pula beza badan perempuan? Okey, badan perempuan ini benda yang Pakcik pernah belajar lah. Kalau siapa yang belajar ni boleh amalkan tidak. Kalau macam Pakcik lukis badan lelaki tu, Pakcik lukis guna petak kan. Kalau badan perempuan, buat lukis nombor 8. Nombor 8. Nombor 8. Kalau boleh perfect. Kalau tak boleh perfect, buatlah macam Pakcik ulang banyak kali sampai akak-akak nombor 8 tu seimbang. Okey. Badan perempuan biasanya dia kita basekan nombor 8 ni. Nombor 8 ni apa? Sebab badan perempuan dia ni petak, badan perempuan dia mesti ada lengkung. Macam tu. Okey, Pakcik lukis ni. Okey, ini Pakcik tunjuk ada macam tu. Dia basic badan perempuan ni, iaitu melengkung, lengkung macam ni. So, ni straight, ni dia lengkung sikit. Okey, jadi kalau kita lukis badan ni betul-betul, dada, perut, pinggang ke bawah, dia badan dia melengkung macam ni. Bila nak lukis badan perempuan, jangan lukis dada, lukis jalan straight, lukis macam lengkuk macam ni. Okey, lengkuk macam ni, kita bagi dua. Tu kita buat daripada tengkuk. Okey, di kepala. Okey, tu kita lukis tangan macam biasa. Pakcik padam tangan macam biasa.
Ingat lengkung badan, melengkung macam ni. Lepas tu apa beza je lagi? Beza lagi dekat bahu. Bahu pada badan perempuan biasanya dia tak rata, dia akan condong sikit. Lepas itu pada lelaki perempuan dia akan condong sikit macam ni. Dapat cik pada balik ni. Tak apalah kalau siapa yang pening apa benda pada pakcik lebih pada nak bercerita je pada episod kali ni. Kalau boleh ikutlah. Tapi pakcik lebih pada nak bercerita, nak celoteh lebih. Di tangan. Macam tu. Okay, lagi satu biasa je. Kalau badan perempuan ni, kalau kita nak bandingkan dengan badan lelaki, biasanya badan perempuan ni dia kecil sikit. Kalau macam tu kita belajar dua kan. Kalau pakcik punya cara, kalau badan perempuan pakcik akan kecilkan sikit. Jadi macam 1/2/3 kepala. Macam tu. Dia kecilkan sikit. Jadi kalau macam tengok ni pakcik buat dah bahu lebar. Kalau pakcik buat ni selalunya bahu perempuan ni dia bahu dia tak lebar sangat. Lepas tu ingat, lepas tu bahu dia akan condong sikit. Kalau macam ni betul-betul rata, jadi dia akan ada macam, kalau bentuk je macam ni sikit. Kalau bandingkan lelaki dia lebih macam tu. Okey. Boleh tangkap? Akak boleh lah ya. Okey, pakcik teruskan lagi ya. Okey, pakcik letak tangan. Macam ni lah. Kita tengok beza lah. Pada lelaki betul, pada perempuan kita buat dia punya lengkup badan. Lengkup badan. Kita lebih kurang macam tu. Okay. Jadi boleh dapat lah kot. Jadi tu ingat macam tu. Dia tak banyak beza sebenarnya. Dia sikit je. Okay, pakcik nak alih ni badan dekat sini. Okay, jadi sekarang kita bertolakkan macam mana? Pulakkan dari tepi. Dari tepi pun lebih kurang sama. Kalau kita lukis lelaki, kalau macam ni, dia macam agak straight. Macam tu lah. Sini tu punggung macam tu. Okay. Badan perempuan, kita buat dia punya ni perut. Di bahagian bawah pinggang dia. Kat sini kita lengkupkan lebih sikit. Macam tu. Kalau dari tepi pada depan, tepi jadi macam tu. Okay. Dia bentuk dia macam tu. Kalau lelaki dia macam tu, kalau perempuan dia mesti nampak lengkup tu lebih sikit. Tepi lepas tu macam biasa, dekat dada kita letak bonggol dia sikit lah untuk dada perempuan ya. Macam tu. Tu kita letak tengkuk sini, kepala. Tu tangan. Harap view pakcik ni dah praktis lah lukis badan banyak-banyak kali ya. Sebab apa? Dah berlatih banyak-banyak. Okey, jadi pakcik lukis kan. Jadi boleh nampak ni kalau badan perempuan itu sini. Pakcik lukis sikit. Pada perempuan dari tepi. Okey. Dia juga itu beza dia. Beza dia pada perempuan ni simple je. Ini pasalnya bahu dia tak lebar. Lepas tu tengkuk. Mesti melengkup badan. Kalau macam ni dada, kalau buat dada sini, okay, kata kita buat dada macam biasa dada lelaki kan. Situ tambah bulat sikit. Kita buat sikit. Kat sini kita buat dada perempuan. Kita buat macam tu. Dah dada perempuan.
Nampak macam tu kan? Ni dah untuk dari tepi. Okey. Jadi pakcik nak alihkan ke bari. Okey. Apa tadi? Aliyah ke apa nama tadi? Pakcik lupa dah. Aliyah. Harap Aliyah boleh faham ya. Kalau tak faham tulis kat komen. Kalau di pakcik ada peluang untuk pakcik terangkan lagi, pakcik terangkan lagi. Mungkin pakcik buat satu episod khas kot. Kalau ada komen tu, komen bertanya tu banyak, mungkin pakcik akan buat satu episod khas untuk menjawab komen je. Tak ada masalah. Ya? Okey. Alright. Ni pakcik bagi dulu Okey. Ni badan perempuan dari tepi. Okay, dari depan belakang lebih kurang je. Jadi kita buat daripada sudut 2/3. Ni tepi, depan. Allah tulisan. Okay. Dia bahasa prinsipnya sama. Macam mana kita lukis badan lelaki, kita lukis juga macam tu untuk badan perempuan. Cuba ingat, badan perempuan dia punya lengkuknya lebih sikit. Kalau macam ni kalau badan lelaki, pakcik buat sampel. Kalau cerita pakcik badan lelaki macam ni, dia ada juga tapi dia tak nampak sangat macam ni. Ada bukit sikit je. Tu suruh badan lelaki. Ni bentuk pakcik buat bentuk dia. Okay. Macam tu hasil badan perempuan. Kita tangan dia. Kita buat bentuk tangan dia. Okey. Kita dah buat. Kita pergi sketching angka. Okey, sekarang kita bentuk daripada perempuan. Pada perempuan, macam lengkuk. Lengkuk. Mesti lengkuk sikit. Ni. Pergi ke pokong. Lepas tu cakap macam biasa cakap. Bahu tak perlu lebar sangat banding lelaki. Bahu dia bahu dia kecil sikit, termasuk bahagian dada dia. Bahagian sini. Dia tak sebesar dengan bahagian lelaki. Itu cara pakcik lah. Okey. Tangan. Pakcik laju, rasa macam laju je. Tapi sebab tu juga pakcik nak lebih pada celoteh. Tangan. Okey. Macam biasa. Dekat bahagian dada ni, kita buat dada perempuan. Kat sini kita, sini sikit. Kat sini kita buat sini. Kita selalu setengah orang dia lukis macam ni. Untuk dada perempuan. Pukul tu jadi macam tu. Itu dah sikit macam tu untuk dada perempuan. Ni kita tekuk kepala kita pandang pada lelaki okey. Ini untuk badan perempuan. Dia sebenarnya tak banyak jauh beza pun kalau bandingkan lelaki. Macam pakcik dah ulang banyak kali dah. Dia tak ada beza sangat. Dia cuma dia punya yang kena ingat, note kena ingat ialah dada bahu dia lebih condong banding lelaki, dia lagi tegak. Okay. Macam tu lah, pandang dia lebih condong. Kalau lelaki dia ke macam ni, dia lebih macam tu. Condong tu tak lah macam condong berdua macam ni kalau baca tu tak pakcik contoh sini contoh dia tak sangat condong ke bawah dan tak sangat tegak. Dan nombor 2,
bahagian dada dia tak selebar dada dia, tak selebar dada lelaki. Sama juga bahu dia tak selebar bahu lelaki. Jadi harap-harap penerangan pakcik ni bolehlah Alia boleh faham kot bagi pakcik bergelek dulu sikit. Alright. Ni pun tak elok no ni. Putih balik. Tu. Okey. Pakcik suka buat macam ni Itu tulang apa dia panggil, tulang selangka. Pakcik kita tahu apa nama tulang tu. Okey. Jadi kita dah siap dah. Ini dia 3 bentuk badan untuk orang. Apa 3 beban bentuk apa benda badan perempuan dari 3 angle. Itu pakcik nak cakap pun. Itu. Okey, boleh nampak kalau jadi rasa itulah dia pakcik berhenti kat sini. Jadi nampaklah tu. Dia pakcik buat simple je. Jadi okey. Jadi rasa cukup lah kot. Penerangan pakcik untuk episod kali ni. Dan tu cakap pakcik ulang lagi sekali. Badan lelaki first kali, bahu dia dengan dada dia lagi lebar. Lepas tu badan dia, bentuk badan dia kurang melengkuk. Dia macam tu. Okay, kalau perempuan, kita lebihkan lengkuk badan dia. Lebihkan lengkuk badan dia. Lepas tu bahu dia tak akan sama besar dengan bahu lelaki, sama lebar. Sama juga bahagian dada dia tak akan sama lebar dengan badan dada lelaki. Itu cara pakcik. Kalau cara orang lain, ada orang lain. Dan sama juga. Kalau arah tepi cuma bezanya. Kalau lelaki kata perempuan, kita letaklah dada perempuan tu. Sama juga angle. Macam mana kita belajar angle 2/3 daripada lelaki. Macam tu juga angle 2/3 daripada perempuan. Cuma pakcik cakap tu, lebihkan lengkuk dia. Apa tu? Bahagian lebar dada tak besar. Bahu pun tak, tu bahagian dada tak lebar sangat. Bahu pun tak lebar sangat. Kalau macam nak pakcik bagi ratio yang macam pakcik ratio cakap tadi lah. Kalau badan bahu dada lelaki saiz 2 kepala. Tapi kalau perempuan pakcik suka buat 1/2/3. Mana ambil kepala bagi 3, buang ni. Lebih kurang bersaing untuk dada perempuan. Okey. Jadi itulah dia. Okey, rasa pakcik berhenti kat sini je lah tu. Banyak panjang juga pakcik celoteh. Pakcik ingat kejap apa? 19 minit dia. Okey lah. Jadi sebelum pakcik nak sign off, pakcik nak ada tengok satu lagi komen. Ni daripada Hafiz Karim. 571 cakap saya nak melukis. Boleh je. Tak payah nak tunggu-tunggu. Dia tengok video pakcik ni belajar pelan-pelan. Tak payah nak laju. Dan satu lagi daripada Sasanah Kerba. Siapakah dia ni? Dia nak pakcik tolong buat muka dan rambut macam Tanjiro Demon Slayer tu. Okey. Pakcik akan pertimbangkan. Tapi pakcik ingat, pakcik akan buat. Pakcik memang nak buat pun. Macam mana nanti kita dah belajar habis semua. Basic kita habiskan dulu. Dah habis basic ni nanti pakcik akan ajarkan macam mana kita nak apply basic ni. Kita nak gunakan basic ni dalam first kali, macam mana kita nak tiru karakter-karakter anime.
Mana kita dah belajar struktur, macam mana lukis kepala, macam mana lukis badan. Jadi kita Pakcik akan ajar macam mana kita gunakan benda-benda kita buat ni. Apa sekali kita macam mana kita nak tiru anime popular. Nanti tu Pakcik akan sentuh. Bab itu cuma jauh sikit lah sebab kita berjauh lagi nak belajar. Sekarang kita baru habis badan atas. Nanti kita nak pergi kaki. Lepas tu kita tak pergi ke tapak tangan lagi. Harap-harap view Pakcik ni bersabar sikit lah ya. Okey lah tu panjang Pakcik macam nanti lah. Okey, jadi Pakcik berhenti kat sini. Okey, macam biasa. Terima kasih kerana menonton. Okey, jangan lupa kalau butang like tu tekan butang like. Lepas tu kalau ada komen-komen, tulislah komen. Kalau macam tu macam Aliyah ni dia nak tanya pasal pada perempuan boleh tanya. InsyaAllah Pakcik akan buat video khas untuk menjawab soalan tu. Kalau tak pun Pakcik buat satu lagi video lain. Kita kumpulkan semua komen untuk minggu tu. Pakcik jawablah komen semua komen yang ada situ. Okay, jangan lupa dulu. Dan tengok ni jangan lupa subscribe. Kalau tak subscribe mana nak tahu Pakcik upload video baru. Okey lah. Okey. Berapa minit? Okey. Takut. Sampai sini aja lah video Pakcik pada kali ni. Okey. Pakcik harap korang semua berlatih lah. Bila dah belajar praktis. Banyak-banyak berlatih sampai terror. Sekarang senang kita nak kita nak pergi ke tahap yang seterusnya. Okey tu. Selamat berlatih. Teruskan berlatih melukis. Sehingga kita berjumpa lagi di episod yang akan datang. Okey. Bye.